Sebab tu kita kena pemikiran tu perlu muasasahkan. Dia kena istidrak apa yang telah dicapai oleh ulama-ulama dulu dan dikombine, disinergikan, disatukan dan sebagainya dan membentuk satu madrasah. Kalau kita dapat capai kepada bentuk madrasah baru pemikiran ini, kita akan dapat memahami dan mentafsir setiap fenomena, setiap waqi' realiti dengan cara yang betul dan satu. Macam mana kita lihat barat, macam mana kita lihat isu antarabangsa, macam mana kita melihat aspek sempadan, macam mana kita melihat aspek muatanah, pertahanan, macam mana kita lihat macam-macam aspek. Dan kita lihat dengan satu tafsiran yang menyeluruh. Kita telah melalui satu tempoh 70 tahun menanggung kesalahan dan kesilapan dalam menangani masalah kebangsaan itu sendiri tempoh yang lama. Jadi bila epistemologinya tu mungkin tidak betul ataupun ditanggapi dengan cara yang salah, lalu memberikan kita kefahaman yang salah, kesimpulan yang salah, bila lahir satu bentuk kerja yang salah berzaman-zaman melahirkan natijah yang salah. Jadi kita banyak benda yang kita buat tapi bukan based on kefahaman ilmu yang betul, dan itu betul-betul perlu pada kajian menyeluruh, studi kefahaman epistemologi ilmu, lalu memberikan kita satu tasawur bahawa sistem politik Islam ni begini dan akan melahirkan sistem hidup yang begini dan natijahnya dah boleh dirasai oleh masyarakat begini. Jadi kita belajar daripada apa dan kita bentuk semula apa tasawur penanggapan yang sebenar kepada permasalahan, baru kita boleh betulkan keadaan. Kalau kata kita setuju dengan apa yang Ana lontarkan tadi, maknanya kita perlu membangunkan semula pandangan Islam ataupun pemikiran Islam dengan menggunakan epistemologinya betul untuk melihat dan mencadangkan ataupun melontar semula idea Islam itu kepada masyarakat, kepada dunia, termasuk pada awalnya dunia Islam. Kalau nak highlightnya, hasil produk pemikiran, dan ini bukanlah semata-mata pemikiran tapi lahir pada sistem prototype yang akhirnya melahirkan natijah kepada hayatan thayyibah, pada satu kehidupan yang berbeza, itu hasil kehidupan yang berbeza yang kita, dan dengan itulah baru kita boleh menawarkan package yang lain baru kepada umat manusia.